Tengok ini engine EF deck kita nak tukar ignition coil. Itu kita pergi ambil ignition coil kan. Ni dia. So di manakah kedudukan ignition coil? Dalam ni hitam ni. Cover dia. So kita buka intercooler ni. Lepas tu dah nampak lah bawah. So benda-benda yang perlu kita buka adalah skru ni, Philip. Ini yang mana pakai clamp macam ni, saiz 10. Saiz 10. 10mm, 10mm. 10mm lah semua kebanyakan ni. So untuk atas ignition coil nanti kita tengok 10mm juga benda tu. Okay, kabel atas dah buka. Kita buka dua skru ni pula. Yang kita dah longgar tadi. Ini dah longgar. Tengok cooler keluar. Ini boleh longgar pula. Pentingnya penjagaan berkala, okey. Okey, intercooler dah buka. Kat skru 4 ni, kita buka kabel ni. And then nampaklah dia. Buka lah ni. Macam ni. Connector pula. Apa saiz 10 ni. Connect sini sikit. Sikit keluarkan. Sikit keluarkan. Jangan kuat-kuat nanti patah pula. Okay, skru dah buka. Bolt 10 dah buka. Ni lah condition dia. Dia elok lah. Lepas tu tengok lah side-side sini. Kadang-kadang dia dah pergi AC, sini selalu short to ground. Dia contact. Sebab sini tu boleh tengok tak berminyak. Okey lah. Tapi sebenarnya ada kesan-kesan bocor lah. Kesan-kesan bocor tu ada. Sini pun. Tak lama lagi ni bocor ni. Potensi bocor tu ada lah. Dia dah nak menunjukkan keadaan bocor tu. Ni ambil hari tu kat Mak Edi Garah. Oh, Mak Edi Garah. Kepala dia nampak berbeza sebab ni diamond punya. So kita tengok panjang dia sesuai ke tak. Kalau panjang dia sesuai, okey. Dengan kita tengok nanti dia punya scene ni elok. Kalau kemek macam ni, make sure dia masuk dalam lubang ni nanti. Kalau tak, nanti air masuk. Shot. Lepas tu kena ukur dulu. Tengok sama panjang ke tak. Kalau sama panjang baru on. Kalau tak, dia jadi ada air gap kat sini, problem. Okay, alang-alang tu inspect sekali spark plug. Kalau nak tukar pun kita lah. Sebab ni spark plug ni baru tukar je itu. Okay, untuk spark plug soket 16mm. Okay, condition plug dia macam ni lah. Okay lagi. Berapa bulan tukar tiba-tiba jalan dia boost 0.5 ke atas. Kentut pula dia. Itu antara punca boleh cakap spark plug boleh jadi dengan ignition coil lah. Ada beberapa cara untuk check dia. Cuma kali ni kita tukar terus ignition coil. Okey, dah pasang. Okay, kita start. Start. Okay, hidup. Tak ada misfire, kita tu. So, kalau kita nak test sebenarnya kita boleh guna ignition coil analyzer letak atas ni. Kita boleh tengok kita punya waveform dia. Cantik tak cantik. Ni off engine tu. Kita pasang.